Harga satu set macam ni serius murah gila, korang tengok sendiri. Nak kata dia terpaling padu tu tidak, nak kata dia ni buruk pun tak, sebab harga dia bagi aku murah geng. Murah yang tak masuk akal. Pada korang pula macam mana? Letakkan dekat komen. Benda murah biasalah, kualiti akan ada kurang sikit. Kurang tang mana? Bagi korang lah, cerah dia ni cukup ke tidak? Kalau pada aku, tidaklah terlalu cerah. Pada mata aku tak terlalu cerah. Tapi kalau nak pasang dekat tempat gelap, okey sangat. Cahaya dia ni biasa-biasa je. Tapi kan macam aku cakap tadi, kalau kita pasang dekat tempat yang terlalu gelap, macam dalam bilik ni, memadai dah. Satu benda yang aku yakin dia takkan function teruk adalah bahagian bateri dia. Bateri dia ni aku cakap kau, aku boleh jamin boleh tahan cerah gila dalam masa maksimum 1 jam. Lepas tu dia akan makin lap, makin malap dan terlalu malap. Senang cerita, cahaya dia ni berfungsi, kalau katalah kau buka daripada tempat gelap, time gelap 1 jam 2 jam, tapi dia akan terus bercahaya sampailah kau matikan dia ataupun sampai bateri dia jahanam. Berbaloi ke tidak beli benda Allah ni, ini subjektif. Pada korang berbaloi ke tak, letakkan kat ruangan komen. Untuk aku kira barang ni memang barang jadi, aku suka gila.